Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu kita lagi dalam channel Wolf Logan bersama saya Wolf Logan. Pada kali ini bersama lagi kita dalam satu penerokan urban, di mana di sebuah daerah di Negeri Sembilan, di sebuah rumah rehat. Pada kali ini saya bersama pendamping saya yang setia, Manik. Sebuah lagi penerokan urban yang entah apa-apa. Ni dia. Siapa yang pernah tengok rakaman di kawasan ni mungkin tahulah di mana saya berada ni. Yang mana saya takkan beritahu kat mana. Banyak nyamuk oh. Sekarang musim hujan Hujan panas. Tanpa membuang masa, saksikan. Manik. Suasana yang tenang pada hari yang dingin ini. Salamun qawlan min Rabbir Rahim. Salamun qawlan min Rabbir Rahim. Salamun qawlan min Rabbir Rahim. Kita adjustkan lampu. Ini mungkin kawasan lobi. Sebenarnya kan rumah rehat. Rumah ni kalau tak salah dibina pada sekitar awal 90-an dan dibuka pada 91. Kalau tak salah 1991 dibuka. Tapi hanya sempat digunakan. Macam kejap sangat kan. Tak adalah hanya. Bukanlah hanya sempat digunakan lah. Tempat ni sempat. Kalau hanya sempat tu macam kejap sangat. Tempat ni sempat digunakan sampai tahun sampai tahun 2010. Kan pada masa tu hotel tak ada kan. Hotel tak ada kat sekitar bandar. Aku ingat tadi Lipan ni. Kan dulu sekitar bandar ni tak ada hotel. Jadi rumah ni lah menjadi pilihan pengunjung-pengunjung untuk menginap. Lampu je warna ni. Okey. Maaf. Terketek. Mengadjust lampu. Gelap betul. Sekejap. So gelap Aduh. Ini yang kurang gemar Okay. Wah, tikus. Ada banyak yang menduda. Ke rumah rehat.
Masuk kafe kot. Aduh, tengok lah, tak nampak. Itulah aku kurang gemar kamera ni. Kau pegang je, Mek. Gambar gelap lah. Masih banyak benda nak belajar pasal kamera ni. Lagi maju lagi susah nak pakai. Dulu guna telefon senang. ...2013. Tapi ada saya baca 2010. Mungkin kemudian tu lah masih digunakan tu. Cuma tak ada orang duduk kot. Nanti kalau ada maklumat lain, saya akan letakkan dalam description. Lampu pun tak membantu. Oh, besar. Gelap betul. Ada tu. Oh. Maaf, keluar. Tidur. Oh, keluar. Wih. Ada orang plan program ni. Mungkin. Mungkin kawasan dapur kan. So rumah rehat ni macam hotel lah. Hotel zaman dulu kan. Hotel lah macam rumah penginapan. So, mesti ada dapur, ada room service. Gelap lah rumah ni. Kawasan rumah rehat ni. Ni bilik tadi yang ada keluar. Dia ke tengah-tengah syok tidur. Kacau. Marah dia. Dah dikopak. Macam tu lagi. Habis jahanam. Mari kita baca tulisan zaman dulu.
Tahun 90-an tu. Yep. Oh. Tempat mandi kot. Ni kan? Oh. Ni mungkin ada gelandangan duduk kan. Ada lampayan ni. Tak sama ada gelandangan ataupun orang yang dipertanggungjawabkan untuk menjaga tempat ni. Cebisan-cebisan tilam. Mari. Ni kawasan lobi ni. Minyak kaca. Bagi mana? Oh, tiang ni. Si diinspirasi daripada seni bina barat ni. Ni bahagian atas. Mari kita naik. Banyak kecurian yang berlaku tempat ni. Ni. Bismillahirrahmanirrahim. Ni mesti ada gambar kan. Gambar apa tu? Gambar pemandangan. Sebab frame ni tu besar, bingkai gambar tu besar. Oh, cantik. Ush, gelap betul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Gelap betul tu. Macam pengap-pengap. Tak tahu gambar ni cantik ke tak. Gelap betul ni. Banyak dicemari oleh najis burung lah, najis kelawar dengan najis tikus. Standard bilik mesyuarat lah. Siapa conteng ni?
أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. Sangkut. Ya. Biar akan curi. Banyak gila nyamuk. Ini macam utility dulu. Uish, pelik. Ni tingkat atas tapi dah menggelembung. Tengok. Padahal ni tingkat 2 je. Tengok. Kau dari sana dia nampak. Tengok Daripada sana. Oh. Tengok ni. Ada apa kat tengah ni? Pokok. Tapi tingkat bawah tak nampak lah ada benda kan. Takkanlah dia punya konkrit tu dah menggelembung tinggi sangat. Biasanya gelembung konkrit yang menggelembung dekat bahagian tanah. Tingkat 2. Ada siapa yang pandai architecture, jelaskan. Oh. Dahulunya bayang tempat ni ada bukit, ada tangga. Tu jalan masuk. Bawah tu ada lagi dalam 5 atau 6 resort lain. Tak salah sini ada bilik dengan bilik seminar dan mesyuarat. Bawah ni adalah resort dia. Tak salah ada 5 ataupun 6 unit resort. Ni dah tadi jalan masuk tadi. Oh, ada orang buat riadah sini. Besar tadi yang aku ingat tadi lipan ni. Ni bahagian belakang tu pasti ada. Yang tadi kita datang. Oh ya. Ni. Ha. Kan tadi kita datang dari bawah. Oh okey, dapur bawah ni tadi Ha. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Ni pun ada macam bentuk denai. Seperti laluan binatang ke apa ke. Ni ada orang buat unggun. Tu. Malam-malam masuk sini kan. Lampu-lampu tipikal ni. Tahun 90-an tu.
Mari. Allah Allah. Pasal ni kot tadi kot yang bilik yang sangkut tu. Bilik mesyuarat tu kan. Klasik. Ya. Ini nak tengok. Ya, tong sampah lama. Bentuk apa? Tu bulatan separuh. Ni dia. Ni buku klasik. Mana jumpa dia? Apa namanya? Urina. Itu roti apa benda ni? Macam jamban. Satu menghadap sini, satu menghadap tegak. Cermin macam ni masih digunakan lagi dekat hospital. Sinki ya tukar. Apa? Sini ada 10 bilik kan? Sini ada 10 bilik kan? Ya. Ni? Awak itulah. Aku rasa ni Dengan chalet. betul. Dekat bangunan utama ni ada 10 bilik. Tapi tak pasti lah, bilik ni campur sekali dengan bilik seminar ke bilik mesyuarat kan. Tapi yang chalet ada 4 biji lah. Mana bilik? Kau nampak bilik dia? Oh, jom. Kita pergi sana ya? Dekat bawah tu yang ada chalet tu. Okay. Office. Ni kita masuk tadi? Ni belum kan? Store. Besar kat store dia. Lagi besar daripada store kita.
Ni apa? Oh, utility. Assalamualaikum. Aduh. Keluar. Ni bilik dia. Room tu. Lock. Sini bilik dia. Asal lock. Keluar. Ni bilik. Bismillahirrahmanirrahim. Okey dia. Klasik. Makan kenyang sangat. Rasa nak muntah pada. Subhanallah. La ilaha illallah la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Betul dah muntah. Tingkap dia kasih ke? So sini saya katil. Ada aircon. Ya. Ini tipikal 90-an. Tapi tingkap dia kasih. Dia macam nak mimik zaman dulu kot. Zaman-zaman British. Lepas tu dia guna tingkap papan ni. Tapi ada pintu besar ni. Dia ada kecil. Ya. Tu lah. Punya besar. Ada balcony punya pintu tu ada katanya. Itu ekstra pengudaraan. Wih. Ini macam nak menghafal CV. Tampal besar-besar pintu. Sama. Betul eh. Sekarang kita menghala ke belakang tu. Ke belakang mana ni? Ya. Belakang ada dia panggil chalet. Resort kecil. Dekat bukit, dekat kaki bukit lah. Dekat lereng, maaf. Tempat ni memang kat bukit. Tapi chalet tu, resort kecil tu, dia dekat ada lereng bukit. Ada 4 biji kot. Tu kita tengok. Yeah.
So kita kena lalu tu lah. Kita kena keluar balik kat depan. Kita kena lalu kat jalan tepi je. Oh tak ada. Tak ada. Kita kena masuk dalam balik. Belu tu. Ya. Susah. Sekarang kita menuju ke blok-blok blok-blok chalet. Tadi ini blok utama. Ada lobi, ada bilik mesyuarat, ada pejabat. Bismillahirrahmanirrahim. Ada juga beberapa bilik. Mungkin dia punya kadar harga dia berbeza lah. Bilik yang dekat bilik utama, kat bangunan utama tu dengan chalet, mungkin chalet ni mahal sikit lah. Chalet ni untuk keluarga sesuai sebab bilik dia lagi besar dan agak terasing. Ya, seberang lah. Dia dipisahkan oleh sebatang jalan yang sekarang telah dilitupi dengan tumbuhan dan daun-daun kering. Bayanglah zaman dulu pengunjung datang, dia nak daftar, nak check in. Dia dekat pintu masuk tu ada satu laluan tu ke atas bukit sikit, mengalir ke pintu masuk utama, ke bahagian anjung. Bahagian anjung apa, hotel pula, bahagian anjung apa, resort atau rumah rehat. Lepas tu diorang dah check in, masuk sini pula, letak pula kereta di sini. Sekarang setelah lebih 10 tahun ditinggalkan, terbiar macam ni. Jalan pun tak nampak tau. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, tak tahu boleh masuk tak. Oh, lock. Ni chalet bunga raya. Rumah ni moden tahun 90-an, tapi dia binaan dia seakan-akan dia nak binaan dia diilhamkan daripada rumah-rumah rehat zaman-zaman kolonial. Tengok, dengan tingkap, dengan cermin papan tu, dengan tiang-tiang tinggi. Kalau orang yang tak mengkaji tempat ni, mungkin dia kata rumah rehat British. Aduh. Sudahlah ada semut yang menggigit ni. Tergantuk pula. Maaf ya semut. Innahu min Sulaiman. Innahu bismillahirrahmanirrahim. Salamun ala Sulaiman fil alamin. Salamun ala Nuhin fil alamin. Oh, ni buka, cantik. Ini yang kita. Oh, sama tadi lah. Klasik. Signboard macam ni lah banyak masa zaman sekolah tu, dekat Makmal tu. So, sekolah tahun 80-an, 90-an tu.
Ni blok apa ni? Tadi bunga raya. Tak tahu apa nama dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, dia macam ada bau. Tak bau apa? Bau tanah. Oh, ingat boleh buka. Macam boleh buka. Oh ni, bau lipas. I hate this smell. Ni si aircon kan. GEC. Kuat bau lipas. Aku tak suka bau lipas ni. Oh, wardrobe dia malah. Bismillah. Oh, ni akan ada lipas terbang kan. Bau lipas ni kuat. Mana kiblat? Kan. Oh, besar gila cermin ni. Klasik. Kalau kita perhatikan dengan struktur binaan bahagian ni saja, tentu kita akan tersilap menilai zaman rumah rehat ni dibina. Apa tu dia? Tai kelawar pula. Tai apa tu? Dia tai musang. Tu agak mudah untuk kita tersilap nilai akan zaman binaan, sebab tak semestinya kalau binaan tu binaan yang dipengaruhi oleh binaan barat, Inggeris ataupun Itali ke apa ke, hatta Portugis sekalipun, kita yang anggap tempat tu dibina pada zaman tu, mungkin dia dibina pada zaman moden, tapi binaan tu diilhamkan ke dalam binaan moden semasa. Bapak besar kau ni. Besar gila tengok. Gila. Masya Allah. Maaf mengganggu. Tu lah. Apa? Cok cek. Itulah bunyi cicok. Apa? Bapak besar. Lagi lah. Kalau binaan tu dah bercampur aduk dengan binaan moden kan, atau binaan tempatan, bukan binaan lah, seni bina. Dia dinamakan sebagai seni bina eklektik ataupun vernacular. Eklektik ni maksudnya binaan yang eklektik ni maksudnya binaan tempatan, tapi disesuaikan dengan sumber semasa. Contohnya macam binaan kat rumah kedai kat Perak, kat Penang, bentuk macam seni bina Cina, tapi dia disebabkan zaman tu kemahiran digunakan oleh tukang kayu, tempatan, apa semua kan. Itulah bercampur aduk binaan tu. Jadi campur antara moden dan klasik. Itu nama seni bina eklektik, bercampur. Uish, Masya Allah, kejap aku. Anjing kucing.
Apa ni? Anjing. Anjing. Shell. Ni antara bilik yang nampak seronok sikit lah, sebab ada kapet tu kan. Kalau seni bina vernacular pula ialah seni bina klasik tempatan. Yang diubah suai dengan bunyi anjing ni. Pulang, sikap pulang. Oh. Tadi kita blok sana ni Tadi kita sana. Oh. Mana banyak blok? 4 lah. Ni 2, ni 2. Bismillah. Yang berak. Oh, ni ada sofa. Berbalik pada seni bina ni. Kalau seni bina vernacular pula, ada seni bina yang bercampur aduk lah. Ada seni bina Inggeris, Melayu, Cina. Sebagai contoh rumah tu, rumah Agam Tok Setia dekat Kuala Kangsar tu. Wajar tu budak ni. Aku ingat siapa dia. Maaf. Kau terkejut, aku terkejut. Oh, ni moden. Guna apa? Ottoman. Katil Ottoman. Ni tiang elektrik. Ya, tiang elektrik. Yang lampu. Katil Ottoman. Yang kepala katil tu dia punya box kan. Ada 2 box. Jadi badan utama katil letak tilam. Mana sebelum tempat ni ditutup, adalah upgrade sikit. Dia tak gunalah katil biasa kan. Apa nama dia? Aku pun tak tahu katil apa nama dia. Katil kayu yang grand-grand tu. Besar kat bilik air. Okey lah. Ada 2 bilik. Ada ruang tamu. Ada apa? Dapur. Yang chalet ni sesuai lah untuk family kan. Sesuai untuk family. Yang bilik-bilik dekat bangunan utama tu untuk individu lah, ataupun pasangan lah. Pasangan yang belum ada anak ke apa kan. Tapi bukan pasangan yang tak ada hubungan lah. Tak ada hubungan suami isteri. Allah Akbar. Ni dah mati. Okey. Okey sini lah. Kawasan letak kereta kan. Ada berapa blok? 1, 2, 3, 4 lah. 4 blok.
Satu blok kita tahu nama dia, Bunga Raya. Yang lain tak tahu nama dia. Yang dah semua dah hilang dengan apa? Signboard. Cantik eh. Setakat ini sajalah perkongsian kami. Wolf Logan, saya Wolf Logan dan penamping saya Manik di rumah rehat di atas bukit. Terima kasih kerana sentiasa menemani kami dan sentiasa menonton video-video channel ini. Nantikan video-video kami yang lain. Assalamualaikum, selamat sejahtera, bye bye dan yeah.